Okey, Assalamualaikum. Saya Nurin Nabihah binti Yusof dari kelas PPS 19. Jadi, sebelum kita pergi lebih mendalam tentang tajuk seni digital ni, kita perlu tahu apa tu seni digital. Okey, jom kita tengok sama-sama. Seni digital ialah satu bentuk ekspresi seni yang menggunakan teknologi digital sebagai medium utama dalam menghasilkan karya seni. Jenis seni digital terbahagi dalam pelbagai bentuk seperti imej digital, animasi, video, instalasi interaktif, seni generatif dan lain-lain. Karya-karya tersebut boleh dicipta sepenuhnya menggunakan perisian reka bentuk grafik, pemodelan 3D atau perisian seni digital ataupun dengan menggabungkan elemen digital ke dalam karya fizikal melalui teknologi realiti terimbuh atau integrasi multimedia. Okey, seterusnya kita tengok kepada cabang seni digital. Cabang seni digital ni terbagi kepada 4. Okey, yang pertama ialah lukisan dan ilustrasi digital. Ia menggunakan aplikasi seperti IBIS Paint, Sketchbook dan Drawing Pad. Yang kedua ialah reka bentuk grafik. Ia memfokuskan kepada mesej visual menggunakan tipografi iaitu tulisan, warna dan imej. Yang ketiga ialah fotografi digital iaitu fotografi portrait dan fotografi landscape. Yang keempat ialah seni multimedia. Ia merupakan gabungan media digital seperti audio, video dan imej. Terdapat 7 gaya dan genre dalam bidang seni digital. Yang pertama ialah surrealism digital, di mana surrealism digital ni untuk mencipta dunia atau imej yang pelik, luar biasa dan penuh simbolik. Yang kedua ialah realism digital, di mana realism digital ini untuk meniru rupa sebenar objek, manusia atau seolah-olah kelihatan seperti foto sebenar. Yang ketiga ialah ilustrasi. Ilustrasi ini untuk menggambarkan cerita, idea atau emosi melalui lukisan digital. Yang keempat pula ialah pixel art, di mana ia untuk menghasilkan imej menggunakan pixel individu. Contohnya, gaya retro seperti permainan video lama. Yang kelima ialah konsep art, di mana ia membangunkan idea visual untuk filem, permainan video atau animasi. Yang keenam merupakan vector art. Vector art ini ialah untuk menghasilkan imej menggunakan bentuk geometri dan garisan bersih. Dan yang terakhir sekali ialah 3D art dan CGI, di mana 3D art dan CGI ini berfungsi untuk menghasilkan imej 3 dimensi menggunakan perisian seperti aplikasi Blender atau Maya. Di sini saya telah berkongsikan beberapa teknik yang digunakan dalam bidang seni digital. Yang pertama ialah teknik rendering. Rendering dikenali sebagai proses menghasilkan sesuatu imej bermula daripada peringkat awal sehingga peringkat kepada hasil akhir. Yang kedua ialah teknik highlights, di mana teknik highlights ini merupakan kaedah yang menambahkan cahaya pada sesuatu objek untuk menunjukkan pantulan, sumber cahaya atau bahagian yang paling terang. Highlight membantu karya kelihatan lebih realistik, mempunyai tekstur serta memberikan kesan 3 dimensi. Dan yang ketiga ialah teknik shading, di mana teknik shading ini merupakan kaedah memberi bayangan atau tone pada sesuatu objek untuk menjadikannya kelihatan lebih realistik, mempunyai kedalaman serta memberikan kesan 3 dimensi juga. Okey, seterusnya kita tengok kepada perbandingan seni tradisional dan seni digital. Okey, seni tradisional ni dari segi medium ataupun alat dia lah. Dia banyak guna seperti media bahan fizikal seperti cat air, pensel, arang, brus, kanvas atau kertas. Kalau seni digital pula, alat dia ialah menggunakan seperti tablet grafik,
komputer, stylus pen dan perisian seperti Photoshop, Procreate atau Illustrator. Jadi dari segi proses penghasilan dalam seni tradisional dia gunakan kaedah konvensional lah, iaitu secara manual, iaitu setiap sapuan atau goresan bergantung pada tangan artis tu sendiri. Kalau seni digital, dia menggunakan teknologi boleh ubah. Contohnya kalau macam kita lukis, kita boleh padam macam tu je. Macam boleh undur dan diedit dengan lebih mudah. Okey, seterusnya berkaitan dengan tekstur dan kesan visual dalam seni tradisional. Ia menghasilkan tekstur semula jadi menggunakan berus atau pecak lah. Setiap karya yang unik sukar ditiru sebab memang dari pengalaman dan skill daripada artis tu sendiri. Okay. Kalau seni digital, tekstur boleh dicipta secara maya, lebih bersih dan boleh diubah mengikut keperluan masing-masing. Dari segi masa dan kecekapan dalam seni tradisional, semestinya lah seni tradisional lebih mengambil masa yang lama, terhad kepada bahan dan teknik artis tu sendiri lah. Dia perlu ada skill yang baik untuk menghasilkan karya yang begitu estetik. Kalau seni digital, lebih cepat, pantaslah kerana adanya fungsi seperti undur, layers dan efek yang mempercepatkan kerja. Kalau dari segi ketulinan karya, seni tradisional, setiap karya adalah satu-satunya salinan, unik. Tidak boleh ditiru ataupun macam kalau nak orang lain nak tiru, susah lah sebab kena ada skill yang sendiri. Kalau seni digital, dia boleh disaling dan dikongsi tapahan, tetapi boleh menimbulkan isu hak cipta, macam orang boleh cetak rompak lah karya tu. Okey, dari segi kos penghasilan, kalau seni tradisional, ia memerlukan pembelian bahan seperti cat, kanvas, pensel, kertas lah untuk menghasilkan karya. Kalau seni digital pula, dia memerlukan komputer, tablet, perisian tetapi jimat untuk jangka panjang. Kita hanya beli masa pertama tu lah, mengeluarkan kos yang agak besar sikit. Masa tu je lah. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini ataupun pada era ini, penggunaan AI semakin berleluasa. Contohnya penggunaan AI untuk menghasilkan image dan lebih-lebih lagi untuk menghasilkan lukisan digital. Ini menyebabkan kerisauan kepada artis-artis, kepada pelukis-pelukis digital, menyebabkan mereka tidak boleh untuk mengembangkan lagi karya mereka kerana kewujudan AI ini. Jadi, saya ingin menyampaikan beberapa cabaran yang menyebabkan artis-artis iaitu pelukis digital risau tentang karya mereka dicuri oleh pihak AI. Jadi, kemunculan AI art ini membawa cabaran besar terhadap ketulinan dan pemilikan karya seni. AI juga mampu menghasilkan image hanya dengan arahan teks ataupun dikenali sebagai prompt, dan sering kali ia belajar daripada berjuta-juta karya artis sebenar tanpa kebenaran. Sistem AI telah dilatih untuk menggunakan berjuta-juta image daripada internet termasuk karya artis sebenar. Ini menyebabkan pelukis-pelukis digital semakin kerisauan terhadap kewujudan AI ini, menyebabkan mereka tidak boleh mengekspresikan karya mereka di media sosial. Baiklah, mari kita lihat contoh karya AI di slide yang di sebelah. Okey, ini adalah contoh-contoh hasil karya daripada buatan AI. Boleh tengok satu persatu. Di era yang moden ini, seni digital turut berkembang mengikut peredaran zaman. Tetapi, kenapa dia berkembang? Baiklah, yang pertama ialah disebabkan oleh kemajuan teknologi dan alat digital, iaitu kemunculan tablet grafik, stylus dan skrin sentuh menjadikan lukisan digital lebih mudah dan realistik. Contohnya, perisian seni seperti Procreate, Krita, Blender dan Clip Studio Paint memperluas teknik dan gaya lukisan. Yang kedua, ia disebabkan oleh pengaruh internet dan media sosial, platform seperti Instagram, DeviantArt, Behance, ArtStation yang menjadi tempat artis mempamerkan dan berkongsi karya mereka.
Komuniti dalam talian membolehkan kerjasama global antara artis dari pelbagai negara. Contohnya, Malaysia boleh berkomunikasi dengan negara Jepun dan kita boleh berkomunikasi dengan beberapa negara lagi dari artis yang daripada beberapa negara. Dan yang ketiga ialah disebabkan oleh pendidikan dan pembelajaran seni digital, sekolah dan universiti kini menawarkan kursus seni digital dan reka bentuk multimedia. Banyak artis belajar secara dalam talian melalui aplikasi YouTube, tutorial dan komuniti digital. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis pekerjaan dalam bidang seni digital. Yang pertama ialah digital illustrator. Menghasilkan ilustrasi untuk buku, majalah, poster, iklan atau media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok sebagainya. Yang kedua ialah menggunakan perisian seperti Procreate, Adobe Photoshoot atau Illustrator. Yang ketiga boleh bekerja bebas, freelance atau dengan syarikat atau firma penerbitan atau agensi kreatif. Yang kedua ialah game designer ataupun game artist, menghasilkan visual dan reka bentuk dunia permainan video macam game lah macam sekarang. Yang kedua termasuk model 3D, tekstur, latar belakang dan watak. Dia menggunakan perisian seperti Blender, Maya, Unity atau Unreal Engine. Yang ketiga ialah animator. Macam pencipta lah. Contoh kalau kita tahu sekarang macam cerita Bobo Boy, animator dia, pengarah dia adalah Monster, syarikat Monster. Dia menggerakkan watak atau objek dalam bentuk animasi 2D ataupun 3D. Contohlah macam kalau Eja Ali ke ataupun Bobo Boy yang famous sekarang kan, kita tengok watak Bobo Boy tu berbentuk 3D kan, nampak hidup macam ada jisim isi padu pada wataknya. Okey, bekerja dalam filem, animasi, iklan, video muzik atau media sosial. Contoh perisian dia adalah After Effects, Tone Boom dan Blender. Yang keempat tu, yang terakhir ialah graphic designer. Mereka bentuk poster, logo, brosur dan bahan visual untuk jenama atau organisasi. Ia menggabungkan elemen seni dan komunikasi visual. Antara perisian dia adalah sama je, Adobe Illustrator, Photoshoot dan Canva. Sama seperti yang kita pernah guna.